Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ashraf. Pound, pound. Iman masuk lobby, helmet bawa ketiak. Lift bunyi ting phone, dia tak pernah senyap. Rider jacket basah, tapi senyap dia lepak. Camera on, Iman cakap jom kita start. Iman ke apartmen tingkat 12. Edit video sambil makan mie panas. Tumnal cun, tajuk padu kasih sentap. Iman cakap like, komen jangan lupa tekan bel cepat. Pagi Iman hantar order, petang Iman shoot vlog. Traffic jam dia buat joke, dalam kepala simpan log. Kawan tanya tak pernah ke bro, kerja 2-3 job. Iman senyum rezeki jalan selagi kaki ni tak stop. Okay guys, hari ni apa yang aku nak buat, kita buat konten simple je. Sebab mak aku kerja, mak aku jaga kedai. Bukan mak aku kerja, mak aku jaga kedai. Sebab dia bos kat sana. Jadi mak aku suruh bersihkan homestay dia. Jadi kita bersihkan homestay dulu. Let's go. Iman masuk lobby, helmet bawa ketiak. Lift bunyi ting phone, dia tak pernah senyap. Rider jacket basah, tapi senyap dia lepak. Camera on, Iman cakap jom kita start. Iman ke apartmen tingkat 12. Edit video sambil makan mie panas. Tumnal cun, tajuk padu kasih sentap. Iman cakap like, komen jangan lupa tekan bel cepat. Pagi Iman hantar order, petang Iman shoot vlog. Traffic jam dia buat joke, dalam kepala simpan log. Kawan tanya tak pernah ke bro, kerja 2-3 job. Iman senyum rezeki jalan selagi kaki ni tak stop. Ini cerita Iman, dari lift sampai depan makan. Konten jalan, rider jalan, setiap hari hasil nama dia Aiman. Ini cerita Iman, pernah gila tapi jiwa tan. Kalau lapar, kalau bosan, buka je YouTube, kau nampak Aiman. Malam Iman kat parking, kira tips tepi motor. Scroll komen video best tu rasa lagi kuat otot. Iman tulis skrip dalam nota phone pecah screen. Dia datang tengah hujan, helmet basah, baju lencen. Iman balik apartmen tinggal slip cut pintu edit sampai subuh. Mata merah tapi hati bulat. Satu makol tanya bila rehat. Iman jaga badan, dia jawab nanti raya kita makan besar. Jajan risau mah, Iman plan. Ini cerita Iman. Iman, dari lift sampai depan makan. Konten jalan, rider jalan, setiap hari hasil nama dia Aiman. Ini cerita Aiman, pernah gila tapi jiwa tan. Kalau lapar, kalau bosan, buka je YouTube, kau nampak Aiman. Aiman, Iman masuk lobby, helmet bawa ketiak. Lift bunyi ting phone, dia tak pernah senyap. Rider jacket basah, tapi senyap dia lepak. Camera on, Iman cakap jom kita start. Iman ke apartmen tingkat 12. Edit video sambil makan mie panas. Tumnal cun, tajuk padu kasih sentap. Iman cakap like, komen jangan lupa tekan bel cepat. Pagi Iman hantar order, petang Iman shoot vlog. Traffic jam dia buat joke, dalam kepala simpan log. Kawan tanya tak pernah ke bro, kerja 2-3 job. Iman senyum rezeki jalan selagi kaki ni tak stop. Ini cerita Iman, dari lift sampai depan makan. Konten jalan, rider jalan, setiap hari hasil nama dia Aiman. Ini cerita Iman, pernah gila tapi jiwa tan. Kalau lapar, kalau bosan, buka je YouTube, kau nampak Aiman. Malam Iman kat parking, kira tips tepi motor. Scroll komen video best tu rasa lagi kuat otot. Iman tulis skrip dalam nota phone pecah screen. Dia datang tengah hujan, helmet basah, baju lencen. Iman balik apartmen tinggal slip cut pintu edit sampai subuh. Mata merah tapi hati bulat. Satu makol tanya bila rehat. Iman jaga badan, dia jawab nanti raya kita makan besar. Jajan risau mah, Iman plan. Ini cerita Iman, dari lift sampai depan makan. Konten
Iman masuk lobby, helmet bawa ketiak. Lift bunyi ting phone, dia tak pernah senyap. Rider jacket basah, tapi senyap dia lepak. Camera on, Iman cakap jom kita start. Iman ke apartment tingkat 12. Edit video sambil makan mie panas. Tunnel cun, tajuk padu kasih sentap. Iman cakap like, komen jangan lupa tekan bel cepat. Pagi Iman hantar order, petang Iman shoot vlog. Traffic jam dia buat joke, dalam kepala simpan log. Kawan tanya tak pernah ke bro, kerja 2-3 job. Iman senyum rezeki jalan selagi kaki ni tak stop. Ini cerita Iman, dari lift sampai depan makan. Konten jalan, rider jalan, setiap hari hustle, nama dia Aiman. Ini cerita Iman, penat gila tapi jiwa tahan. Kalau lapar, kalau bosan, buka je YouTube, kau nampak Aiman. Okay guys, aku ni memang dah berpeluh gila ke. Sebab tandas aku dah settle, ruang tamu aku dah sapu, kat bilik master pun aku dah siapkan. Sekarang tinggal ni lagi. Ni lagi satu. Dengan ni. Aku kalau buat seorang memang lambat gila lah. Bilik dia pun ada 3 bilik, 2 tandas. Homestay ni dekat Marina Court, betul-betul dekat tengah KK. Dia punya satu hari dia, kalau korang nak PM je. Korang boleh DM aku kat Instagram, kalau korang boleh chat aku dekat Facebook ke, korang boleh WhatsApp aku kalau korang kena DM kat Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook. Antara 3 tu ya. Murah-murah je geng. Dekat Marina Court, tengah-tengah Kota Kinabalu geng. Memang sangat-sangat murah homestay dia guys. Mana nak cari lagi yang murah dekat tengah-tengah KK guys. Korang DM je, confirm aku bagi harga baiknya. Let's go, sambung kerja. Iman masuk lobby, helmet bawa ketiak. Lift bunyi ting phone, dia tak pernah senyap. Rider jacket basah, tapi senyap dia lepak. Camera on, Iman cakap jom kita start. Iman ke apartment tingkat 12. Edit video sambil makan mie panas. Tunnel cun, tajuk padu kasih sentap. Iman cakap like, komen jangan lupa tekan bel cepat. Pagi Iman hantar order, petang Iman shoot vlog. Traffic jam dia buat joke, dalam kepala simpan log. Kawan tanya tak pernah ke bro, kerja 2-3 job. Iman senyum rezeki jalan selagi kaki ni tak stop. Ini cerita Iman, dari lift sampai depan makan. Konten jalan, rider jalan, setiap hari hustle, nama dia Aiman. Ini cerita Iman, penat gila tapi jiwa tahan. Kalau lapar, kalau bosan. Aku tak tahu lah geng. Aku ni sebenarnya dah penat tau. Mantap dah siap. Aku dah penat gila geng. Allahu Akbar. Dia punya penat tu, kau buat cleaner sorang-sorang kat rumah ni. Ada 3 bilik, ada 2 tandas, ruang tamu yang sangat luas. Yang korang boleh bawa anak-anak korang main. Lepas tu dekat sini juga ada kolam. Nak aku tunjuk korang punya ruang tamu. Sini ada meja makan. Maggi ni kita orang jual geng. Lepas tu yang tu ruang dapur dia guys. Itu aku belum bersihkan lagi lah. Aku belum kemas lagi. Ini tempat duduk kita orang. Tempat duduk lah. Ruang tamu. Lepas tu ada TV. Boleh pasang Netflix. Boleh pasang YouTube. Asalkan korang ada ID Netflix sendiri, ada ID YouTube sendiri. Lepas tu kita orang ada wifi juga geng. Kita orang ada wifi juga. Free wifi. Senang cerita, lengkap lah homestay ni geng. Homestay ni sangat-sangat lengkap. Korang macam, kalau korang macam nak apa-apa, korang boleh DM aku. Nanti aku bagi price yang sangat-sangat baik. Kita sambung kemas lagi. Let's go!
Okay guys, aku dah siap buat kerja rumah. Bukan kerja rumah lah, kiranya macam aku jadi cleaner, aku jadi kuli kan. Nampak kan? Kalau daripada view sini kan, terus nampak korang kan Sekejap. Allah. Kan, daripada view sini kan, korang dah boleh nampak jambatan yang tak berapa jadi. Jambatan tu tetap jambatan, and then dekat belah sini ada Oceanus, and then dekat belah sana pula ada center point. Jadi dekat view sini dekat tingkat 1 lah, tingkat 1 bahagian akord blok A. Jadi kalau korang daripada jauh nak sewa homestay, nak booking homestay, korang boleh DM aku. Banyak lagi slot yang ada. Jadi geng, apa-apa korang jangan lupa like, komen, share and subscribe. Rambut aku dah serabat gila ni. Sekejap. Rambut aku dah gila serabat ni. Jadi itu saja konten aku pada hari ni geng. Assalamualaikum. Ciao.